Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Sorang Bidia bersama aku kan macam biasa. Aku akan cerita pasal bola sepak tempatan Liga Super Malaysia untuk musim 2024-2025 officially tamat selepas last match pada 20 April 2025. Alhamdulillah, 13 kelab berjaya mengharungi menamatkan 24 match Liga Super. Walaupun majoritinya struggle, banyak isu yang berlaku, tapi at least berjaya menamatkan Liga. JDT mempertahankan kejuaraan ke-11 berturut-turut diorang dengan rekod tanpa kalah. Sekali je seri dengan PDRM. JDT jauh meninggalkan Selangor di kedudukan kedua dengan 18 poin. Sabah mengekalkan kedudukan diorang di tempat ketiga Liga sama macam musim 2023. Satu lagi kelab daripada Borneo, Kuching City pula mencipta kejutan. Daripada menduduki tempat kedua tercorot pada musim lepas, pada musim ni berada di kedudukan keempat Liga. Kontrak coach Adi Sharin memang confirm secure lah untuk bawa cabaran Kuching City mungkin akan dapat main ke ASEAN Club Championship bersama-sama dengan Sabah. Bila aku cakap mungkin tu, sebab benda tak pasti, tak sure lagi sama ada kelab yang berada di kedudukan ketiga dan keempat Liga Super akan bermain di ASEAN Club Championship. MFL tak announce lagi, tunggu announcement rasmi dulu. Terengganu selepas diperkuatkan dengan gandingan Safawi Rashid dan Akia Rashid, bukan setakat berjaya menarik fans turun stadium, tapi juga memperbaiki kedudukan sikit berbanding musim lepas yang berada di kedudukan ke-6. Musim ni every week kekal di kedudukan top 5 Liga Super dan Indian berada di kedudukan ke-5 Liga Super. Kuala Lumpur City antara kelab yang dipotong mata di awal musim. 6 poin kena potong sebab memalsukan dokumen caruman LHDN, KWSP dan Perkeso time mohon lesen kebangsaan dan EFC. Tapi Kuala Lumpur City consider power jugalah, masih memberi cabaran dalam Liga. Daripada kedudukan ke-7 Liga Super pada musim lepas, berjaya mendaki sehingga ke kedudukan ke-6 Liga Super. Perak di awal-awal musim nampak macam steady je. Lebih-lebih lagi bila diorang dah di take over daripada owner SIM card XOX 3 tahun lepas. Tapi rupanya struggle juga di hujung musim. Dapat cerita yang Perak ada masalah gaji. Katanya gaji player dah tertunggak 5 bulan. Dalam tempoh 3 tahun dah sedut duit daripada company XOX sebanyak lebih kurang 30 juta ringgit. Tapi in the end, Perak setakat berada di pertengahan Liga je. Tak ada pencapaian yang membanggakan setakat ni. Seri Pahang daripada kedudukan ke-5 Liga jatuh ke kedudukan ke-8 pada musim ni. Dan dorang juga di antara kelab yang disebut-sebut mempunyai masalah kewangan dan diambang pembukusan, gulung tikar. Tapi Seri Pahang nampak steady lagi dengan aura stadium termeluh. Diorang berjaya layak ke final Piala Malaysia bertemu dengan JDT. Dan kemungkinan besar bakal dinobatkan sebagai naib juara Piala Malaysia. PDRM pun sama juga tak berjaya memperbaiki kedudukan diorang dalam Liga. Tapi ada satu benda yang PDRM boleh banggakan pada musim ni, iaitu menjadi satu-satunya kelab dalam Liga Malaysia yang berjaya seri dengan JDT. Untuk kelab Penang FC, aku macam lost sikit. Aku lagi tahu yang dekat Penang nak buat LRT berbanding dengan bola sepak diorang. Rasa macam diorang tak ada masalah gaji, tapi mungkin diorang ada masalah prestasi. Dah tukar banyak coach pun masih tak boleh go juga. So Penang kekal di kedudukan ke-10 Liga sama macam musim lepas. Kedah Darul Aman sama macam Kuala Lumpur City, belum start season dah kena potong poin. Dipotong sebanyak 3 poin sebab isu gaji player tertunggak pada musim 2023. Tapi Kedah Darul Aman ni lagi parah nampaknya. Main sponsor tak ada, JC lambat release. Makin lama makin parah sampai terpaksa collect saki-baki player muda untuk bermain dalam match Liga Super. Dengar cerita training proper memang jarang-jarang ada lah. Dan nak match baru ada training. End up sampai hujung musim pun masalah gaji masih tak selesai. Itu yang menjadi faktor player-player senior angkat kaki, dan kelab ni juga antara kelab besar yang diancam kepupusan. Negeri Sembilan FC aku rasa lebih kurang Penang FC lah. Tak banyak kontroversi, tak banyak isu, tapi dalam diam menghuni kedudukan coret Liga. Diorang memang ada masalah prestasi dan konsistensi daripada awal musim sampailah ke penghujung musim. Pada musim ni, kelab daripada Pantai Timur, Kelantan Darul Naim dinobatkan sebagai kelab tercorot Liga Super. Awal musim nampak positif, rebranding kelab daripada Kelantan
United kepada Kelantan Darul Naim. Ingatkan ada luck sikit lepas diorang drop nama United. Tapi rupanya Badi United tu masih melekat dekat diorang. Duduk di kedudukan ke-13 Liga. Saing-saing kedudukan diorang dengan satu lagi kelab yang bernama United di EPL. Masa awal musim dulu, Kelantan Darul Naim ni antara kelab yang paling rancak, paling efisien, paling pantas membuat urusan jual beli player. Dapatkan head coach daripada Korea Selatan. End up dengan cerita gaji tertunggak 5 bulan. Mujur season ni tak ada penyingkiran. So kelab-kelab tercorot Liga Super ni masih lagi stay dekat Liga Super, tak main dekat mana-mana liga. Tapi diorang ada kemungkinan untuk disingkirkan juga disebabkan masalah sendiri. Masalah kewangan, masalah pengurusan sendiri. Bergson dinobatkan sebagai top scorer Liga Super pada musim 2024-2025 dengan 32 gol, jauh meninggalkan pencabar terdekat Paulo Josue dengan 17 gol. Sepanjang sejarah Liga Super ni, tak ada lagi mana-mana player yang boleh skor lebih 30 gol dalam satu musim. Bergson sekarang ni perlukan 1 gol je lagi untuk samakan rekod dengan penjaring terbanyak sepanjang zaman, Indra Putra Mahyudin. Bergson dah kumpul 105 gol, Indra Putra dengan 106 gol. Tinggal lagi 2 penalti je lah untuk Bergson kejar rekod tu. Seorang lagi player yang aku nak highlight dalam video ni iaitu Faisal Halim Miki. Awal musim ditimpa musibah, disimbah asid oleh 2 musibat yang menunggang motor ES5. Sampai dah hujung musim, dah masuk tahun baru pun masih tak ada kesudahan lagi kes ni. Sikit update pun tak ada. Miki berjaya comeback menembusi skuad utama pasukan Selangor dan berjaya dapat call up Harimau Malaya. Tapi di hujung musim, betul-betul di match penutup Liga Super musim 2024-2025, Miki patah hidung pula lepas disiku tanpa sengaja oleh Kapten Import PDRM. Dengar cerita tak serius mungkin 3 ke 6 minggu insyaAllah boleh recover. Tapi nak ceritanya musim 2024-2025 ni memang dia betul-betul diuji Harap Faisal Halim Miki comeback stronger musim depan. So itu ringkasan cerita Liga Super untuk musim 2024-2025. Kalau korang nak dapatkan cerita Liga Bola Sepak Malaysia untuk musim 2023, dapatkan buku ni di TikTok Shop Sorak Media. Kita jumpa lagi on the next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.